Gendut. Kata pula. Pertama kali Hawa ke rumah Nek Nyang. Jadi, aduh nangis. Aduh, jadi hari ni kami nak bawa Hawa ke rumah Nek Nyang. Okey, ke rumah Nek Nyang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hey. Menung dia je. Belakang je lah. Ha? Belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Kita nak ke mana ni? Kita nak ke mana berjalan dia? Itu belakang. Kita nak ke mana ni? Kita tengok Nek Nyang. Ya. Tu ibu. Berjalan-jalan datang. Diam pula pandai benda dia bergerak ul. Dia tengok. Dia tengok aja. Apa benda bergerak tu dia tengok. Diam. Kita ke rumah Nek Nyang. Dia lah bergerak. Itu ayah. Ayah tahu dah ayah di situ mana. Dia tengok orang terus. Oh, Apa? Ini buka proyek kayu besi nama. Buka bola tebang-tebang orang. Dah. okey. Apa dia tu, Dek? Nanti kita berkebun dekat sini pula, Dek. Kalau ayah dah pandai berkebun, kita berkebun dekat dalam ni. Dalam. Dalam tu. Mak? Ini yang boleh. Tapi dalam sana jauh panjang. Dia budak-budak main poli, main bola kaki. Abang-abang banyak, Dek. Ni Pak Ucu Mawan, apa ni Tok Ucu Mawan? Macam dia kita macam mana budak kecil ni ada je. Okey. Tu ada kakak tu. Tu Tijah. Anda. Nek Nyang anda. Parai weh ni parete ni. Itulah dia. Parete. Parete. Okey, kita sudah sampai di rumah Nek Nyang. Biar rumah nenek banyak bunyi. Ni awak mana ada kertas nak kita bunyi. Aduh. Tebas ni dah lapang. Lepas Dah sampai. Anu warna dia. Kita sudah. Sampai. Sudah sampai. Tunggu. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampai. Dulu kecil Ni. Dulu kecil di sini tinggal dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nek. Nek Nyang. Apa? Ayah nak nyalu. Sayang. Ada. Ada sampai ketakut kita nak mawak. Oh, dia nangis. Langsung Pak. Nenek buyut kan dah. Nek Nyang, mana tahu tak ada Tok Nyang. Tok Nyang tak ada. Berarti kami depan boculah. Apa benda lawa ikan semalam tu? Bilang sini. Dengan dia. Siapa nak makan dengan Sarhat? Kenapa tidur sini? Jalan kat kedai ke sana. Berada dengan pergi ke sana. Tak ada. Nak jadi nenek dah ada anu lagi nek? Nek dah ada nyayat lagi ah. Hidup lah.
duduk. Oh, dia nyai lah. Kita naik baju anu. Belum mana. Baju rangkaan pagi tadi. Oh. Asal lah nyayat kelak. Oh. Seorang. Dia nyayat. Mawin nyayat. Kita naik anu mak anu. Tentu kan. Oh. Takut kan. Anu nak berlepas. Jadi ni pakai ni lah. Ha? Tapi tak nekan sangat lah itu. Oh. Lah dia keluar. Dah dia keluar berjalan keliling anu ni. Kampung. Oh sekali semalam satu tu kan lagi nak jalan. Mak dah nak jalan Anu boleh dibawa sini. dengan siapa? Pak kan ni kau. Oh, itu ada kawan. Ada kawan tak kawan. Siapa? Tunggu di rumah budak-budak ni. Oh. Jadi nenek nunggu di rumah. Oh. Laika, Naula. Anu, cuma Naula lah lahir mak mau datang. Takkan gitu gon. Sana lah. Oh. Alhamdulillah. Dia tak ada ini. Tak ada nangis, tak ada rewel. Alhamdulillah. Ni kalau di sini masih banyak pakai parabol. Parabol ni untuk kita nonton TV. Ni kita nak tengok foto. Mana? Foto balik semua. Ah tu. Bisa dia. Ambil. Kita tengok. Kata. Siapa ni comel ni? Sosan. Sosan. Merah Laika eh? Oh, Sosan. Barang-barang lama atuk. Ini comel pula ni ah. Ni kan? Mana ah ni abang? Itu Sosan. Mirip adik. Ha. Sosan. Mirip awal ke? Mana? Sosan. 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 Dah besar. Ni ha? Macam. Ni ha? Ada. Tak ada lah mirip adik. Kita tengok kita buktikan. Ni dah 3 tahun. Tunggu ni 3 tahun. Siapa? Oh, ganteng. Abang dia rakan. Panjang muka dia kata. Panjang lah dah kalah muka ni tiba-tiba panjang sekarang ni. Ni Kak Cika tu ha. Terus ni. Kan baju dulu ni tadi keluar sekarang. Tu kat mana ni? Oh ni anu. Yang foto ramai-ramai. Ni Pak Tam. Siapa tu? Ni siapa ni? Sosan. Sosan. Tidak. Nenek lah situ ada. Oh, Eh. ala-ala model. Mana ada? Pakai sepatu. Budak berdua dia. Acik dia. Ni Acik. Yang mana saya ni? Ha, Acik sama Cuk. Naula. Ni Atok. Ngeri ke muka benda ni? Nah, itu tak rusak yang sana tu lah yang rusak. Gila gaya dia pakai sepatu dia. Bergaya dia ni. Dia topi. Ni nikah siapa ni? Mana? Nek. Mancung. Nek, ni nikah siapa nek? Ha? Nek, ni. Itulah. Siapa Anu. Dekat rumah. Itulah pentingnya dokumentasi. Angah. Pentingnya dokumentasi tu itulah. Ada kenang-kenangan. Ni siapa ni Kansa? Tu kami. Nah. Dia naik kelas ni. SD Ha, foto dia dah naik kelas. Tuan-tuan bangun boleh betul. Belum. Hmm. Oh. Itulah foto dia dah naik kelas. Kansa. Angah. Itulah pentingnya dokumentasi. Ya, jadi ketika ditengok kita ingat lagi. Berubah pula tu. Itu kau ke kau? Ha? Foto kau ke tu? Mana? Tu lah. Ha, ni abang Mak ke? nampak mancung hidung. Tu Nampak abang. apa hidung ke? Itu dia. Ha, memang dia sudah mancung dia kecil. Tu dia. Cuma tak nampak lagi. Hantu-hanti. Dapat video tengok barang-barang antik Atok ni kalau ada orang nak beli. Balik tidur dah kak. Tidur mak dia dalam memang jaga. Mak kalau dia jaga tu bukan ada suara. Kenapa pula nenek yang? Oh, Nek Nyang. Lupa. Jadi itulah hari ni kita ke rumah Nek Nyang. Kita nak balik pula ke rumah. Saya pergi kecil dulu kat sini. Rumah kayu. Berapa ni korang nak? Sekejap dulu pertama waktu anu.
Inilah rumah dulu kecil SD. Dan waktu tu ingat tahu tak? Pas banjir. Wah, sampai segini tergelam ni. Pas banjir dulu. Tahun 2006. Mak? Pas tahun 2006 dulu banjir. Ni Segini aneh. habis tenggelam. Ni. Seranu tingkap. Tingkap ni. Kami dekat atas tu semua. Atap je nampak. Nenek ke Mekah? Oh. Sananya kan nek tak tahu. Ni atap je nampak dari segi ni. Ada ni ah. Kalau tu kau sana terang. Itulah waktu tu tahun 2006 banjir besar. Okey, kita nak balik pula. Jalan jauh ni ah. Nenek tak ajak kita air esok. Boleh? Dadah. Okey. Kita nak balik pula. Awak dah mulai. Aduh. Tak ada. Awak dah mulai belajar keluar rumah. Kalau dia nak. Panas benda tu. Lawa ke bunga ni? Itulah, itu. Ini lawak bunga anu. Bunga apa je melati? Wangi. Melati saya rasa. Bukan. Sakura ada. Oh no. Tayar. Ya kita nak dah pula bentar lagi ya. Ada awal nak jam dah dibuat. Benda bal. Ayam ikan ada dah lagi yang lepas? Ada dah lagi ayam yang lepas? Dah ada lagi? Bukan ayam ikan lepas anu ni? Kat rumah? Salah tangkap. Kalau ada lepas takut salah tangkap. Kalau salah tangkap hitam kilo je. Oh, ada ayam no. Oh, takut ayam orang lain. Ayam. Nek berpeluh ke? Okey, sekarang kita balik pula ke rumah. Ni rumah Pak Kades. Esok ramai ni 3 minggu lagi. Dia suka rasa. Nak puasa. Oh, ni ramai. Nak ikut nenek telat ni Ramai budak-budak. Nak. Si, api as ni. Ada nek moy kau. Mundek. Woi, jadi betul je. Walah sayang. Yes. Oh, lo sayang. Pandai pula dia jawab. Ada nek moy ada rumah ada hadiah. Nek Moy. Ni ha, cek nek moy. Ni lah sana. Wah mak. Tu nek moy, nek nyang. Nek Nyang Moy. Ha? Kelak dia berubah. Ngapa tu nek moy tu? Yang nak beli gula macam nak timbang berbalik sini. Betul sikit. Apa Nek Moy? Apa betul sikit? Betul sikit Nek Moy tu? Itu nak macam rasa berbalik dah. Jadi? Jadi memberhenti sini. Allah moy dah serasa. Sampai. Tak sampai dia. Dah kat kena dapur. Dah. Kat jalan mang. Nak aku Dah terik kecil dekat bawah jalan kelak datang nak jalan dekat beli tu. nek moy tu nak ya. Nek nyang. Apa nama tu? Ha? Siapa nama? Awak. Awak. Mak, Nek Moy kena hitam. Yalah Nek Moy. Sepatah kata Nek Moy. Hai Hawa. Boleh berjalan dekat Mana naik cik? Betul. Naik cik tak ada. Ada naik cik dia. Oh, tu cik. Sepatah kata Nek Moy tadi. Budak lagi kecil ikat bawa berjalan. Kelak lama besar suka berjalan ikat pula pelitih tu dia. Oh, macam betul. Oh, lo doyong. tu ah. Pesta berakar deh. Hawa. Nek moy kata kau nak kesian. Sendiri dia tinggal. Tok cu lah yang anu. Awas. Oh. Apa dulu?
masuk Benda pula ni. Tengok tutorial je gini. Dakar tu lah. Itulah. Ni nak besar. Ni kan? Kami tak bisa buat dah. Kau yang memang begitu. Tahu kan macam mana? Lah buka dah. Jadi itulah dia tadi kita dah ke rumah nenek. Ni kita dah balik ke rumah. Biasa dia saya petang-petang macam ni kita nyiram bunga. Ni saya nanam apa nama bayam kemarin tu bunga pukul 9 tu entah bunga apa lah dia entah belalang lah ya. Itulah dia. Jadi itulah cerita kita hari ni. Makasih banyak yang dah nonton. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum saudara.